Ramai yang tanya Taufik cara nak set tight graph pada mak motor. Kali ini Taufik akan kongsikan video kaedah yang paling efektif, paling efisien cara nak set tight graph mak motor. Mula set jam mengikut masa yang betul. Untuk set jam, tekan button A lama sampai blinking, kemudian tekan button C untuk adjust pergi ke bahagian masa. Kemudian anda setkan masa mengikut masa sekarang. Macam sekarang dalam 4 minit. Tukarkan sahaja D untuk forward 6:04 minit PM. Dah tepat pada waktu sekarang, tekan semula button A. Kemudian pastikan kalender sama. Untuk set kalender, tekan button A sampai blinking. Kemudian pergi ke mode sampai ke bahagian kalender. Pastikan tahun yang tepat. Kemudian tekan lagi button C untuk pergi ke bulan. Tekan semula ke button C untuk pergi ke hari bulan. Dah selesai, tekan semula button A sehingga ke muka paparan jam. Kemudian pastikan UTC mengikut zon masa negara kita. Untuk pergi ke UTC, tekan button A sehingga blinking. Kemudian tekan button C sehingga pergi ke UTC dan pastikan UTC mengikut zon negara kita. Apa itu UTC? UTC adalah Coordinated Universal Time ataupun dalam bahasa waktu universal selaras. Di Malaysia kita menggunakan 8.0. Next, set longitude. Untuk set longitude, anda kena tekan button A sehingga blinking. Tekan semula button A, dia akan pergi ke paparan longitude. Dan untuk dapatkan rujukan longitude, saya akan rujuk kepada aplikasi. Saya buka aplikasi yang ini sebab sangat mudah. Boleh tahu lokasi kawasan perairan dekat dengan pendapatan anda. Anda tekan button search, anda tekan nearest untuk dapatkan longitude kawasan perairan yang paling terdekat dengan kawasan anda dan pastikan anda allow. Dia akan tunjukkan paparan kawasan air perairan terdekat. Macam di sini dia tunjukkan Sungai Pelik. Longitude 101.70 degree east. Ambil nombor yang ini untuk dimasukkan ke dalam jam. Untuk keadaan saya sekarang, kena tekan button reverse sehingga 101. Sudah selesai, tekan semula button A. Next, set interval time. Untuk pergi ke mode interval, tekan button A sehingga blinking, tekan semula button A dan tekan button mode sehingga ke mode interval. Untuk dapatkan time interval, ikut formula yang saya buat ni. Pastikan mode interval anda kosong dulu nilainya. Jika ada number, adjust sahaja dengan button di sebelah sini dan juga button di sebelah sini. Sediakan kertas, sediakan pen, rujuk ke aplikasi dan pergi ke tarikh hari ini. Untuk kita rujuk ke bahagian high tide, pilih salah satu sama ada bahagian pagi ataupun belah petangnya. Saya ambil jam 6.58. Buat perbandingan dengan bacaan high tide pada jam, tekan button C, pergi ke bahagian tide dan laraskan ke bahagian high tide. Dia adalah bermula antara jam 1 hingga jam 2. Jadi kita ambil jam 1. Letakkan dekat sini jam 1. Dan pastikan pula ini kena sama. Dekat sini AM. So dekat sini pun pastikan AM. Kalau ada P bermaksud PM. So